Sesungguhnya program seperti ini bukan sekadar sebuah aktiviti kebajikan, bahkan merupakan ajaran Islam yang menuntut umatnya untuk sentiasa mengambil peran terhadap golongan yang memerlukan. Sehubungan itu, program ziarah dakwah mesra fakir miskin bertujuan membantu golongan fakir miskin sebagai satu inisiatif Jawi dan Mawib dengan kerjasama strategik bersama agensi dan jabatan kerajaan yang terlibat untuk turun padang yang menggabungkan elemen dakwah, kebajikan dan kasih sayang selari dengan tuntutan agama dan tanggungjawab sosial. Islam mengajarkan kita bahawa kekuatan satu sebuah masyarakat bukan hanya diukur melalui kemajuan pembangunan, tetapi juga melalui sejauh mana kita mampu menghulurkan bantuan, menyantuni dan meringankan beban mereka yang berada dalam kesusahan.